Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis, Yang Amat Berhormat Dr. Muhammad Khalid bin Nordin, Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, merangkap Menteri Besar Negeri Johor, yang berbahagia sahabat saya Datuk Haji Rahman Yunus, Pengurusi Veteran UMNO Negeri Johor, Yang Berhormat Datuk Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, Wakil kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Kawasan Pulai, yang berbahagia Datuk Haji Mustafa Yaakob, Setiausaha Veteran UMNO Malaysia, yang dihormati Timbalan Pengurusi dan ahli-ahli jawatankuasa Veteran UMNO Johor, hadirin hadirat dan turut serta dalam majlis kita pada hari ini, sahabat saya yang di belakang saudara yang besar tu, saudara Adam Safian Ghazali, selaku Presiden S2V, sukarelawan skuad sukarelawan veteran Malaysia. Terima kasih saudara Adam besar. Saya rapat dengan dia ni sebab bila saya berjalan 21 km, dia teman, jaga takut saya jatuh. Dia kena badan besar sikit untuk nak dukung saya kalau saya jatuh. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana atas limpah dan perkenannya kita semua dapat berada di majlis yang begini permai pada hari ini, dan kita memberikan ucapan jutaan terima kasih di atas kehadiran Yang Amat Berhormat Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor dan juga Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor pada pagi. Saudara-saudari sekalian, sebenarnya majlis kita hari ini tidak akan meriah kalau tidaklah dengan kehadiran Yang Amat Berhormat. Untuk itu saya bagi pihak yang hadir menjunjung setinggi kasih pada Yang Amat Berhormat di atas kehadiran. Saudara-saudari sekalian, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Veteran UMNO Johor yang telah memanjangkan sambutan kepada saya untuk hadir pada pagi ini dan memberi pula peluang untuk saya berucap. Dan sebagaimana Datuk Rahman Yunus tadi, saya juga merasa begitu bangga sekali dapat berucap buat kali pertamanya di hadapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri. Saudara-saudara sekalian, saya juga kenal rapat dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar sewaktu beliau menjadi setiausaha politik kepada sahabat saya Tan Sri Syarif Samad. Dan satu kualiti yang ada kepada Yang Amat Berhormat ialah taat dan setia. Sebenarnya sebagai seorang pemimpin, ini mesti ada kepada kita. Taat, setia, sabar, tetapi tetap berusaha. Dan kita hari ini ada Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Johor yang masih muda. Saudara seorang yang setia dan usaha, tetapi mestilah taat dan setia kepada UMNO dan kepada pemimpin. Saudara-saudari sekalian, musim berlalu, keadaan berubah. Apa yang dialami oleh UMNO sekarang ini tidak pernah terbayang di fikiran kita. Golongan veteran yang ianya akan berlaku. Namun dalam dunia politik tidak ada istilah pelik ataupun ganjil, kerana apa saja boleh berlaku. Kawan boleh jadi musuh, dan begitu juga sebaliknya.
yang tidak boleh jadi jahat, dan yang jahat boleh jadi baik, yang baik boleh jadi jahat, yang disanjung boleh jadi yang dikutuk. Begitulah lumrahnya dalam politik. UMNO kini sudah berusia 70 tahun. Kriteria bergelar veteran UMNO adalah mereka yang berusia lebih 60 tahun. Ini bermakna sebilangan besar warga veteran telah melalui terowong masa bersama dengan UMNO. Sepanjang bersama UMNO, warga veteran mendapat banyak pengalaman dan juga pengajaran. Sama ada sebagai pemimpin di pelbagai peringkat ataupun sebagai golongan yang dipimpin. Masing-masing berperanan mengikut acuan di mana mereka berada. Yang memimpin terus bersetia dengan wadah perjuangan, manakala golongan pengikut menjadi diri masing-masing sebagai warga yang mudah dipimpin. Keterpautan antara dua golongan tersebut membentuk kebersamaan niat untuk menjaga UMNO sebagai parti yang tersohor. Itulah nilai-nilai murni yang menyumbang kepada kelangsungan hayat UMNO sehingga ke hari ini. Saudara-saudari sekalian, semalam Datuk Malik Munib menyatakan kepada kita bahawa UMNO bukan parti kampung. UMNO terwujud di atas tangga istana di Johor. Dan UMNO bukan dinaungi, dimulakan oleh anak-anak kampung. Betul, mereka anak-anak kampung. Tetapi yang menjadi pengasas UMNO pada waktu itu adalah anak-anak kampung yang berjaya sampai ke peringkat atasan. Pada waktu itu tak ramai anak-anak kampung yang pandai membaca. Saya masih ingat lagi nenek saya, nenek saudara saya. Ayah saya dipelihara oleh mak angkatnya, mak saudaranya yang juga mak angkat. Mak angkat ayah saya tak pandai membaca. Dia sembahyang hanya menghafal, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tetapi saudara-saudari sekalian, yang penting ialah anak cucu kepada mak saudara ayah saya pandai menulis, pandai membaca. Saudara-saudari sekalian, balik kita kepada topik kita hari ini. Walau bagaimanapun di akhir-akhir ini UMNO nampaknya bagai dilandakan permasalahan. Apa yang menjadi punca masalah boleh dengan mudah kita selongkar dan dedahkan. Tetapi apa yang boleh dijadikan penawar tidak mudah dicari. Atas rasa sayang kepada UMNO, veteran perlu menyatakan kebimbangan yang amat sangat terhadap apa yang sedang melanda UMNO hari ini. Pernyataan bimbang ini turut meraih pernyataan hasrat, menawarkan hasrat untuk membantu setakat mana yang boleh. Walaupun veteran sedar bahawa jasad-jasad kami yang sudah dimamah usia mengalami pelbagai keterbatasan upaya. Berbekalkan hasrat murni itu dan sedikit sebanyak pengalaman silam, veteran akan mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan rakan-rakan, untuk bertemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan melalui strategi serampang dua mata. Pertama, cuba mengendurkan sebarang ketegangan, dan kedua, mengeratkan pautan silaturahim. Saudara-saudari sekalian, sebab itulah saya ada dengar orang yang kutuk sana kutuk sini. Tetapi kepada saya, saudara-saudari sekalian, hatta Tan Sri Mahyudin Yassin pun masih kawan saya. Tetapi daripada segi politik, kami berlainan. Kalau saya jumpa dengan dia, kita akan bercerita berkenaan dengan masa-masa yang silam. Tetapi jangan kita perkatakan berkenaan dengan politik. Saudara-saudari sekalian, dengan jumlah warga veteran UMNO yang berdaftar seramai 600,000 orang di hampir seluruh negara, saya yakin peranan tersebut akan dapat menyumbang kepada pemerkasaan usaha memperkuatkan UMNO berdepan dengan segala pencoroba yang mendatang. Saudara-saudari sekalian, dulu kita pernah berpecah. Saya pernah berjalan dengan Tun Mahathir satu hari. Kita berjalan kerana ada berjalan kaki anjuran bakti lebih kurang 4 km. Dia baru lepas sahaja menjalani operasi jantung, bypass. Jadi saya tegur dia, Datuk Seri jangan laju. Dia pun diam. Dia pun tanya saya, how old are you tadi? Saya pun nak jawab serba salah.
Dia pun tengok saja. What's wrong? Dia kata, I'm between 45 and 47, sir. Nak sebut 46 tak boleh masa tu. Jadi 45, antara 45 dengan 47. Nak sebut 46 takut dia marah. You mean you're 46 ke tak? Jadi saudara-saudara sekalian, saya masih ingat lagi Ketua Pemuda Bahagian Greek jadi Ketua Pemuda Semangat 46 Malaysia. Tapi nasib saya baik dan mungkin nasib dia baik. Bila 46 dibubarkan, saya terus nanti dia jadi jawatankuasa pemuda, jawatankuasa UMNO Bahagian Greek. Maknanya nama dia tidak pernah dipadamkan daripada senarai ahli UMNO. Dia Ketua 46 Malaysia. Tahun 90 bertanding dengan saya. Tahun 90 bertanding dengan saya. Tahun 95 bertanding lagi sekali dengan saya. Parlimen Greek. Lepas itu barulah dia tak bertanding lagi sebab dia dah jadi ahli UMNO dan jawatankuasa bahagian. Jadi saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat balik ya, yang dulu keluar daripada UMNO hari ini sudah datang kembali. Sebab itu saya katakan mereka-mereka yang keluar daripada UMNO, kemungkinan satu hari mereka akan balik kepada kita. Jadi biarlah kita berbeza daripada segi politik, tetapi daripada segi kawan, tetap kawan. Hadirin yang dihormati sekalian, musim untuk warga veteran bergelombang dalam arus perdana telah berlalu. Justru usah dibimbang, usah diragu keberangkalian veteran untuk mengidam sebarang slot dalam barisan hierarki kepimpinan UMNO. Apa yang terpahat di hati veteran ialah kalau semasa mana-mana warga veteran pernah dilonjakkan sebagai pemimpin di pelbagai peringkat atas sokongan dan juga dokongan para pengikut, sekarang tibalah masanya untuk veteran mengabdikan sokongan kepada mereka yang pernah bersetia sebagai penyokong dan pengikut kita di masa dulu. Atas lumrah kitaran yang sedemikian itu, diharapkan kemurnian niat dan kesantunan budi dalam amalan berpolitik dapat memelihara kekuatan UMNO. Mesej ini mungkin mendalam, maksudnya justru itu tak perlu saya kupaskan dengan panjang. Saudara-saudari sekalian, bila kita bercakap berkenaan dengan UMNO, saya nak ungkapkan kembali kelahiran UMNO di atas tangga istana di Johor. Engkau dilahirkan di atas linangan air mata bangsa yang di musim itu merempat di bumi sendiri. Engkau menjadi saksi kerekahan bumi yang disedut hasilnya oleh mereka yang tak tahu membalas budi. Engkau terluka hati melihat tanah subur di bumi bertuah ini diteroka sesuka hati, dan engkau tangisi nasib bangsa bertuankan mereka yang menjajah negeri. UMNO adalah penyatu, UMNO adalah penebus, UMNO adalah benteng, dan UMNO adalah pejuang. Jika ada pada hari ini anak kampung jadi datuk bandar, anak desa jadi orang pintar, anak miskin jadi saudagar besar, anak nelayan jadi menteri besar, anak petani tidak lagi hidup sukar, sejarah mereka bermula dari perjuangan UMNO yang tak pernah pudar. Kini 70 tahun usiamu, masih berjuang tanpa jemu. Saudara-saudari sekalian, ya, UMNO terus berjuang tanpa jemu, dan UMNO juga akan terus bertahan sehingga ke hari ini. Saudara-saudari sekalian, saya akan sebut ini sekali lagi di negeri Johor. Di sinilah UMNO bermula, dan kita harap di sinilah akan jadi benteng mempertahankan UMNO sehingga akhirnya. Saudara-saudari sekalian, ramai orang tertanya-tanya, apakah rahsia ketahanan UMNO? Ada yang kata kerana UMNO berpegang teguh kepada prinsip yang terpahat pada cogan katanya, yaitu bersatu, bersetia dan berkhidmat. Soalannya, bolehkah sesebuah parti yang begitu dominan terus hidup dengan hanya berbekalkan cogan kata? Malah cogan kata tersebut sering dicemari oleh pihak-pihak tertentu di kalangan warga UMNO sendiri. Bahkan di akhir-akhir ini terdapat berbagai mantan pemimpin UMNO atas sebab-sebab tertentu membelakangkan prinsip yang terpahat pada cogan kata itu, lantas mempengaruhi sebilangan warga supaya menjauhkan diri dari arus perdana atas alasan untuk menyelamatkan UMNO.
betul atau salah perbuatan seumpama itu tidak dapat diukur dari perspektif matlamat menghalalkan cara. Namun kita rasa janggal. Saudara-saudari sekalian, sebelum saya berundur, saya nak baca satu lagi saja. Sebab dalam hati saya, dalam hati banyak warga veteran, kita terfikir, dulu kita ada ABU, lepas itu kita ada ABN, sekarang ni dah ada ABP. Kenapa yang ketiga-tiga ini tak boleh kita satukan? Asal bukan UMNO, asal bukan BN, asal bukan PAS, asal bukan UMNO dengan asal bukan PAS ni, kenapa tak boleh kerjasama? Kenapa tak boleh kerjasama? Asal bukan UMNO dengan asal bukan PAS ni. Asal bukan UMNO, maknanya ada orang tak suka UMNO. Asal bukan PAS, ada orang tak suka PAS. Tapi yang peliknya, kedua-dua yang tak suka UMNO dan PAS ni orang yang sama. Kenapa tidak UMNO dan PAS ini bersatu, bekerjasama? Tak payah bentuk-bentuk BN, kerjasama saja. Kalau bertanding, PAS bertanding, UMNO jangan bertanding. UMNO bertanding, PAS jangan bertanding. Saudara-saudari sekalian, ada orang kata kepada saya, tak mungkin. Kita pusing balik kepada tahun 1969. Kita kalah teruk juga tahun 69. Di negeri Perak sebenarnya, Perikatan pada waktu itu kalah. Perikatan dapat 19 kerusi. Pembangkang, saya tak sebut parti, pembangkang saja dapat 21 kerusi. Tiba-tiba di kalangan pembangkang hanya ada 2 orang lain. 21 kursinya hanya 2 orang lain. Saudara Samsudin Harun dari UMNO, minta maaf, Saudara Samsudin Harun daripada PPP, dan Ustaz Mahmud daripada PAS. Jadi Samsudin Harun pergi berjumpa dengan DR Seni Bersagam. DR ya, SP Chairman DR Setiausaha Agung PPP. Dan dia minta supaya dia dicalonkan untuk jadi Menteri Besar Negeri Perak. Pasal dah menang ni. Dia ni bekerja sebagai pion di pejabat peguam DR Seni Bersagam. Jadi Seni Bersagam jawab kepada dia, "Over my dead body, my boy." Dia dengar perkataan my boy tu, dia terasa dulu hati. Dah jadi ahli Dewan Undangan Negeri Perak pun dia panggil saya boy lagi. Dia pun lari terus ke Kuala Lumpur. Nasib UMNO baik pada masa itu tidak ada handphone. Seni Bersagam pergi menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Perak, dan dia minta untuk jadi Menteri Besar Negeri Perak. Tuanku Sultan jawab senang, kalau boleh tubuh kerajaan negeri tanpa seorang pun Melayu, awak boleh jadi Menteri Besar. Maknanya selagi ada Melayu diperlukan untuk tubuh kerajaan, Melayu itulah akan jadi Menteri Besar. Tak kira lah dia pion ke, dia boroh ke, tak kira, dia jadi Menteri Besar. Jadi bekerja cari Samsudin Harun. Dia pula dah terjumpa dengan orang-orang Datuk Ahmad Said. Dia join UMNO 20-20. Macam mana nak tubuh kerajaan 20-20? Ustaz Mahmud bagi tahu pada Yang Berhormat Menteri Besar Perak pada waktu itu, dia kata PAS berkecuali. PAS berkecuali. Jadi tubuh kerajaan 20 perikatan, 19 pembangkang, PAS berkecuali. Dan kerajaan itu wujud selama 5 tahun sampailah pilihan raya tahun 74. Saudara-saudari sekalian, kita lihat negeri Terengganu. 16 BN, PAS 15. Tubuh kerajaan. Tiba-tiba Datuk Seri Ahmad Said mengatakan dia dengan 3 orang lain keluar. BN tinggal 13, 3 grup saudara Datuk Seri Ahmad Said, PAS 15. Kerajaan Terengganu tetap gah sampai ke hari ini. Kerana PAS yang 15 berkecuali tak campur tangan. Saudara-saudari sekalian, kita berharap yang PAS berkecuali ini akan kekal sampai pilihan raya tahun 2014. Sepanjang tahun 2018, yang pilihan raya akan tahun 2014. PAS berkecuali tetapi bekerjasama dengan UMNO. Dan kita boleh tubuh kerajaan. Tapi yang tak seronoknya, di Perak hari ini, kerajaan Perak 31-28, 30
ahli UMNO, seorang MCA. 30. Bila pembangkang jadi Menteri Besar di Perak, mereka ada 22, mereka ada cuma 9. 6 daripada FAS dan 3 daripada PKR orang lain. Jadi itulah saudara-saudari sekalian, untuk itu saya nak bacakan sebuah sajak lagi. Untuk umat Islam, bukan untuk umat lain. Agamaku Islam hanya satu, tapi ragam umatnya beribu-ribu. Diajak bersatu, ada yang hasut tak perlu. Disuruh menimba ilmu, ada yang kata buat apa jadi ulat buku. Bukannya nak capai sijil grade 1. Peluang kerja dah sedia menunggu. Jagalah disiplin parti. Erat bersatu supaya maruah agama diangkat ke mercu. Tapi masih ramai tak buat begitu kerana pangkat dan habuan sanggup berseteru. Digalakkan berusaha supaya maju. Ada yang kata buat apa susah-susah bila lembu, kalau dengan percuma boleh dapat susu. Dulu kita bertatih untuk maju, miskin dan dhaif seteru membelenggu. Kini kita telah beralih dari situ, tapi sikap sendiri jadi musuh nombor satu. Umat Islamku hanya satu, bangsaku Melayu juga satu. Tetapi kenapa yang satu susah sangat diajak bersatu? Hadirin yang dihormati sekalian, ketagihan memegang atau berada di hadapan mikrofon perlu saya kurangkan, sebab musim itu sudah lama berlalu. Untuk itu saya perlu mencari noktah. Walau bagaimanapun, sebelum jumpa noktah, atas resam kesantunan berucap, sekali lagi saya zahirkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya. Kepada veteran UMNO Negeri Johor diucapkan selamat bersidang, diiringi dengan doa semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keberkatan juga hendaknya. Saya mohon kemaafan kalau terdapat sebarang tutur kata yang tidak disenangi. Sebagai penutup, saya sisipkan 2 rangkap pantun buat renungan kita bersama. Apa riuh di hujung desa, anak rusa kehilangan ibu. Kalau sungguh UMNO hendak perkasa, elakkan sengketa dan kuatkan bersatu. Patah sayap bertokatkan paruh, tumbang layar berdayung jua. Langkah sederap, kesetiaan dikukuh, pantang berundur sebelum berjaya. Saudara-saudari sekalian, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat di atas kehadiran beliau pada hari ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.